Hai semua, saya Rahim. Hari ni saya nak review Epic 35. Apa lagi? Jom kita mulakan. Sebelum kita review Epic 35, untuk Epic dia ada 5 plan. Okey, dia ada 5 plan. Yang pertama dia adalah mingguan, Epic 20, Epic 28, Epic 35 dan Epic 50. Dia ada 5 plan untuk Epic. Sekiranya habis dalam 7 atau 30 hari, anda boleh tukar mana-mana plan yang sudah disenaraikan. Baik, jom kita review plan Epic 35. Jom kita review Epic 35. Untuk Epic 35, dia masih menggunakan 150GB internet, 10 SMS, unlimited call. Kita mulakan dulu dengan 150GB. Sekiranya anda guna YouTube, TikTok, WhatsApp, Google Maps dan aplikasi TikTok, boleh kata semua aplikasi tiada masalah. Untuk game tiada masalah, cuma perlu diingatkan ada 150GB sahaja. Sekiranya anda guna 135GB, anda akan dapat mesej pertama. Bagi anda tinggal 15GB sahaja. Sekiranya anda habis 150GB, anda akan dapat mesej kedua. Dekat situ dia dah tulis 000 kbps. Boleh kata hampir semua aplikasi sudah tak boleh digunakan lagi. Tak kisah anda guna YouTube, TikTok, WhatsApp, Google Map atau TikTok, boleh kata hampir semua aplikasi sudah tak boleh digunakan lagi, termasuk game atau apa-apa je. Okey, untuk 150GB ni sesuai ke untuk model Wi-Fi atau smart router? Jawapannya adalah tidak sesuai. Kenapa tidak sesuai? Sekiranya anda masukkan dekat Wi-Fi modem atau smart router, secara automatik data akan jadi kecil. Jadi tidak sesuai. Unlimited call dan 10 SMS. Kita mulakan dulu dengan unlimited call. Sekiranya anda buat panggilan, tiada tolak kredit, tiada limit dikenakan. Ini bagus untuk buat panggilan panjang atau pendek. Sekiranya 150GB dah habis, unlimited call tetap boleh digunakan lagi. 10 SMS. 10 SMS ni saya nak ucapkan terima kasih kepada TikTok sebab bagi 10 SMS. Walaupun ramai sudah tak guna SMS, tapi ada lagi yang masih guna. Jom kita pergi ke segmen teks. Untuk teks, segmen teks ini dia akan tentukan plan sesuai untuk anda ataupun tidak sesuai. Plan Epic 35 sesuai untuk anda. Plan ni sesuai untuk kegunaan utama, sesuai untuk pelajar asrama atau kolej, sesuai yang guna bawah 150GB, guna media sosial dan game secara sederhana, panggilan telefon, tidak tolak kredit dan tiada limit dikenakan. Plan Epic 35 sesuai untuk anda. Plan Epic 35 tidak sesuai untuk anda. Sekiranya guna lebih 150GB, guna dekat smart router atau Wi-Fi modem, plan Epic 35 tidak sesuai untuk anda. Baik, sampai sini saja video untuk kali ini. Saya Abdul Rahim. Jumpa lagi video akan datang. Okey, bye.